bila geran dah atas nama sendiri, dah boleh terus jual rumah tu. Tapi ianya tidak semestinya kerana ada beberapa faktor yang menyebabkan rumah tu tak boleh terus dijual. Di antara faktornya ialah yang pertama, ada sekatan dalam geran. Contohnya geran tu geran leasehold, geran Rizab Melayu ataupun geran Bumi Putra. Geran ni hanya boleh dijual kepada golongan-golongan tertentu sahaja. Contohnya golongan Bumi Putra, dan mesti mendapat kelulusan daripada kerajaan dahulu ataupun kelulusan daripada pihak-pihak tertentu. Seterusnya masih dalam lock-in period bank. Kalau loan tu baru jalan 3 hingga 5 tahun, bank tak bagi untuk jual sesuka hati. Kalau jual awal akan dikenakan penalti oleh pihak bank. Yang ketiga, geran tu ada caveat, maksudnya waris blok ataupun ada tuntutan mahkamah. Jadi rumah tu tidak boleh terus dijual. Yang seterusnya, guna masa title bukan individu title. Biasanya untuk projek baru, nama dah ada tapi masih bawah nama pemaju. Jadi kena dapatkan kebenaran daripada pihak pemaju terlebih dahulu sebelum dijual. Yang seterusnya, kalau rumah tu adalah bawah skim kerajaan, contohnya rumah Prima, rumah WIP, rumah PPR dan sebagainya, dia ada tempoh kebiasaannya 5 hingga 10 tahun tidak boleh dijual dan hanyalah boleh dijual kepada golongan-golongan tertentu sahaja. Contohnya golongan Bumi Putra, golongan B40 dan sebagainya. Dapat sesuatu? Follow for more. Aska.